Okey, kita membalas komen daripada kawan. Dia nak, okey, ini berkenaan dengan 3 kelebihan kereta Nissan Almera Black Edition. So, dia nak saya buat video pasal 3 kekurangan dan masalah yang sering terjadi dekat kereta ni. So, siapa yang ada kereta ni, tolong komen sikit masalah kereta korang ada tak isu-isu yang saya sebut ni. Okey, mari. Sebelum tu guys, jangan lupa like, follow dan share video saya, okey? Yang pertama, blower aircon dia selalu masalah. Yang ini kena cek setiap 70,000 km. Tolong pastikan bersihkan. Pergi kedai aircon, minta dia orang bersihkan dekat dalam dashboard ni. Okay. So, blower motor, kos dia tak mahal, murah je. Yang kedua, masalah dekat bearing tayar. Yang ini, so kalau kena bawa laju-laju masuk highway, kau dengar bunyi berdengung. Yang itu masalah bearing. So, common juga jadi dekat model Nissan Almera. Boleh pergi tukar, rasanya kos dia pun tak berapa mahal lah, 100 lebih 200 tak sampai. Tukar bearing balik. Yang ketiga, coil dengan plug. Yang ini banyak juga isu dekat Nissan Almera. So, kalau boleh selalu cek, tak salah saya 80,000 km tukar plug dan jaga kau punya coil, okay? Sebab costing untuk tukar coil ni tak salah saya agak tinggi sikit. Sebab nak buka cover ni biasanya upah dekat foreman agak tinggi sikit costing dia. Nanti mesti ramai cakap, takkan gearbox tak ada masalah kan? Gearbox untuk model yang baru ni tak ada isu dah. Jarang kita dengar. Yang model lama, yes. Kalau tahun 2015 ke belakang, ya kita dengar Nissan Almera banyak masalah. Tapi untuk Black Edition, ke atas, Alhamdulillah banyak improvement dah. So, kalau kau rasa video ni bermanfaat, jangan lupa share dekat kawan-kawan. Nak mencari kereta Nissan Almera ataupun banyak lagi kereta-kereta yang lain, boleh kontak saya dekat Mafauto. Cari saya, Syahrin. Assalamualaikum guys.